Haruan makan, haruan makan. Oh, haruan. Oh, sikit. Ada lagi besar, dia tak makan. Oh, ini dia tadi duduk main-main tu. Makan guys, makan. Oh, wih besar guys. Alright guys, assalamualaikum guys. Petang-petang selamat petang guys. So geng, petang ni aku dengan Haikal lagi guys, berdua. Jadi petang ni kita orang nak mancing puyuh guys. Kan macam korang tengok video aku sebelum ni, aku dapat ikan haruan tu kat sini. Lepas tu kan aku cakap ada puyuh besar sebab spot ni air dia jenis. Jadi kalau tengah mancing tu nampak badan puyuh tu duduk melintah kat depan kaki kan, memang besar guys. So petang ni aku dengan Airi, kita orang nak repeat balik dekat spot ni. Tapi kita orang nak mancing puyuh guys, bukan macam haruan. So kita orang dah bawa lah rod teleskopik untuk mancing puyuh. So aku bawa 2, Haikal bawa 1. Jadi kita orang nak try lah guys, tengok macam mana. Air sekarang ni tengok macam jernih tapi tak tahulah macam mana kan. Biasa kalau jernih ni dia macam takut guys, puyuh nak makan. Tapi kita try tengok sebab boiling tengok sana tu tengah rancak guys. Kan dia macam duk menangkap-nangkap. Jadi kita try tengok. Jadi petang ni umpan dia rasa pakai cengkerik guys. Jadi kita try tengok macam mana. Jadi aku nak set up barang dulu. Haikal dah start mancing tu. Kita orang nak test lah guys, tengok macam mana. Dapat lah. Oh, dia makan. Dia makan ni. Uish, laju. Ada petanda ni, ada petanda ni. Jadi guys, tanpa masa lagi, aku nak set up barang dulu. Kita orang tengok lah. Petang ni dapat mancing sekejap je guys, sebab ni pun dah lepas asar ni kita mancing. Ni pun macam mendung-mendung sikit. Jadi tanpa masa lagi guys, aku nak set up barang dulu, pasang umpan apa semua. Lepas tu kita try mancing guys. Dia tak adalah hasil untuk petang ni guys. Okay, jom let's go. RM3. Dulu RM2 je syak. Aku geram punya pasal lah, bawa 2 ni kan. Mana-mana je tu. Wih, apa hal? Kenapa? Haruan kan? Aku dah kata dah. Kau tak tempat sama tadi Haikal dah strike guys. Aku tak sempat apa-apa. Dia dah dapat dulu dah. Mantap lah kau. Haruan kan. Dia rasa kalau makan debu haruan. Kena tak situ lah. Geram pula. Bismillahirrahmanirrahim. Start sini satu. Ni panjang sikit rod ni. Yang ini pendek guys. Ni sebenarnya asalnya panjang macam ni. Cuma dia dah patah bawahnya. Jadi atasnya tu aku rasa boleh guna lagi. Dapat dah pendek macam ni. Lagi ni kita pasang kat sini je. Yang dekat-dekat je. Ni guys, Haikal punya guys. Besar guys, puyuh dia guys. Ini panjang kan? Tu 2 ekor sekali guys dapat. Dapat sama je kan macam tu. Letak dia buih sikit. Makan guys, makan. Wih besar guys. Wih, kan bapak besar. Gorgon. Okey guys. Bapak besar guys. Kasar kan puyuh dia. Alhamdulillah. Yes, kita pasang cengkerik dulu. Wih, lucu tu. Okay, kita test guys. Tali aku adalah warna putih kan. Tengok tali aku. Aku punya tali warna putih. Tali pancing.
Oh loh. Jom kan. Dalam tangan aku. Tak pakai tu. Tu sana tu makan. Tapi macam kecil-kecil lah semua. Haruan guys. Haruan makan. Haruan. Alhamdulillah. Haruan yang makan guys. Alhamdulillah. Okey, haruan. Kena mata. Aku nampak dia timbul tadi. Aku baling, dia makan. Alhamdulillah. Haruan. Alhamdulillah. Okey. Makan guys. Alhamdulillah. Dapat juga. Okey, tapi ni curut sikit, kecil sikit puyuh ni. Okey lah, alhamdulillah. Ui. Kering. Ni guys. Haikal dapat sepat siam guys. Tengok sikit. Ada lagi besar, dia tak makan. Ini dia tadi duduk main-main tu. Itu pun struggle ke aku tengok korang dah tadi je. Makan lucu tapi memang mood nak makan. Kalau tak makan dia tak makan. Lumut dia tak cantik. Oh ya? Macam apa? Rapuh. Mantap guys, Haikal dapat sepat. Banyak buang. Dia duduk situ ngumpul dia. Ngumpul nampak kita turun ngumpul nanti dia datang. Oh ya? Makan guys. Alhamdulillah. Okey. Yang ini saiz padu guys. Ini puyuh saiz padu. Ni ha. Okey, alhamdulillah, kuning-kuning puyuh dia. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, padu. Itu anu pak. Macam ni puyuh apa? Dia panjangnya. Betik Betik macam ni. Puyuhnya macam besar-besar panjang kan? Ini. Tu macam panjang gitu tu. Aku nak dapatkan ni lah, apa? Sepak siam ni. Tu. Tengok kalau Haikal berjaya, aku ikut dia. Aku ganti main puyuh. Tapi puyuh dia belakang besar-besar tu. Nampak kan? Tadi ada ruang besar juga. Aku dapat ruang besar 1 kilo lebih sini. Kat sini Situ. Air macam ni Air time tu keras sikit. Ni je ni.